Jadi minta maaf lah kalau ada orang kata darbuka ini haram, saya tak setuju. Macam ni bahas baru ni tentang kubah kan, tentang darbuka. Saya nak tutup sikit lah darbuka ni. Darbuka dia khilaf. Walaupun dalam bajuri ada sebut darbuka. Dia darbuka tu sendiri bukan kubah. Satu. Yang ada dalam hadis Abi Daud tu, yang dibincang oleh Imam Ghazali dalam Ihya, yang dinukil oleh Imam Harmain dalam Matalib apa tu, dalam kitab beliau tu, Nihayatul Matlab. Itu Al-Kubah, kalimah Al-Kubah tu sendiri. Yang dibincang juga oleh Ibn Hajar Haytami dalam Kafur Ru'a. Kafur Ru'a. Bukti kata Al-Kubah tu sendiri adalah ada khilaf ulama. Kerana dalam Kafur Ru'a, Imam Ibn Hajar Haytami tak setuju dengan pendapat Imam Harmain mengatakan ijma' ulama mengharamkan Al-Kubah. Tu. Kata dia benar bukan ijma'. Kerana lafaz Al-Kubah itu kata Ibn Hajar dalam Kafur Ru'a, lafaz itu mustarak. Al-Kubah dengan makna at-tablu, tabal, makna gendang. Al-Kubah dengan makna an-nar. An-nar ni daun teruk kan, judi tu. Tu ramai sokongan kata ada setengah ada ulama katakan siapa yang kata Al-Kubah makna at-tablun itu silap. Khilaful masyhur dan sebagainya. Bila kalam dia kaedah usul fiqh, bila satu lafaz tu mustarak, dia bagi faedah pada khilaf. Tak boleh lari pada khilaf. Bukan ijma'. Itu kaedah usul fiqh. Kalau perkara lafaz tu mustarak, dia mesti khilaf. Tak berlaku ijma' pada perkara-perkara yang mustarak makna. Jadi Al-Kubah tu mustarak. Lafaz dia mustarak. Hasil pada situ berlaku khilaf pada asal lagi. Okey, kalau kita berpegang pada haram Al-Kubah sendiri, bila kita matchkan dengan darbuka yang pada hari ini, memang berbeza. Memang berbeza di sudut syakal. Bentuk pun dah beza, satu. Yang kedua, alat haram pun lain, beza. Kalau sekiranya darbuka itu, kita terima, kalau pendapat ulama mutakhirin, Ibn Hajar pun dia memang kata haram darbuka ni mesti elah. Ghazali pun ada elah. Kalau pun haram, bila elah. Bukan binas, bila elah. Hatta Ibn Harmain pun kata haram. Imam kata kalau sekiranya tidak ada ijma'. Kalau sekiranya tidak ada ijma' mengharamkan Al-Kubah ni, maka kias lulus, kata Imam Harmain. Memang sah. Haram tu dengan sebab bil ilah, bukan bin nas, bukan bil mantuk, bukan bin nutq. Haram tu ada ilah dia. Al-Kubah tu sendiri. Sebab tu ditaswibkan oleh Ibn Hajar. Dia kata sebenarnya tak ada ijma' pun. Kenapa Imam Harmain kata ijma'? Khilaf dah situ dah. Haram Al-Kubah tu. Maka zahirnya Imam daripada Harmain, daripada Imam Ghazali, daripada fuqaha mutaakhirin, termasuk Syekhul Islam Zakaria Ansari dalam Asnal Matalib, termasuk akhirnya Ibn Hajar Haytami dalam Kafur Ru'a, memang setuju haram Al-Kubah tu bil ilah. Ilahnya kerana sebab itu adalah permainan pondan, mukhannas. Kalau ada bentuk campuran pondan memang haram. Kalau tidak ada pondan tak haram. Kira-kiranya gitu. Kemudian kalau melarat-larat kita bawa kepada darbuka hari ini, satu sudut bentuk dah beza. Al-Kubah tu ditutup dua-dua. Cekak tengah tapi dua-dua tutup. Satu besar, satu kecil. Darbuka hari ini tutup sebelah. Kemudian Al-Kubah tu dia ada lagi puruk dia tu, gendang kecil gaya kat ujung.
Kemudian dipermainkan oleh mukhannas. Maksudnya kalau yang mainkan itu ditohmah sebagai pondan, baru haram. Serupa dengan pondan, kerana tak syabuh dengan pondan, baru haram. Itu kalau darbuka, kalau kubah sendiri, ataupun ada darbuka hari ini, bukan yang main tu pondan, yang main tu orang soleh. Majlis ulama, majlis salawat, majlis maulid Nabi, yang pukul tu siapa? Ustaz-ustaz, orang semayang, orang soleh. Jadi minta maaf lah kalau ada orang kata darbuka hari ni haram, saya tak setuju. Ati burhan in kuntum sadiqin. Jangan cakap-cakap kosong gitu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.